Ini keladi yang kita dah rebus. Okey, sebenarnya tips dia nak menghilangkan gatal keladi ni kena rebus dengan garam yang banyak dan juga asam keping. So baru dia punya kegatalan tu hilang. Ini pun keladi ni pun Papa sangat favorite, okey. Dia suka makanan-makanan kampung. So kita masukkan kunyit hidup. Okey, masukkan bawang merah besar. Bawang merah kecil, kita campur-campur. Okey, masukkan bawang putih sikit dan juga sedikit halia. So, kita tak pakai minyak asam rebus kan. So, kita masukkan bahan yang kita dah kisar tadi. Alamak, lupa nak masuk. Patut tadi masuk ikan bilis. Nak blender ikan bilis, tak apa. Masukkan ikan bilis tadi, kita blender sikit. Tadi lupa nak masuk ikan bilis. So, kita tuangkan. Tada! Masukkan serai. So, nak masukkan asam pedas belimbing buluh. Okey, jom kita potong-potongkan. Kita kacaukan sampailah dia masak. Okay, masukkan bunga santan dengan daun kesum. Ni baulah wangi. Bercik. Oh mak kau. Oh, okey. Mantap. Masukkan garam. Okey, dah siap asam rebus keladi dengan belimbing buluh tadi you all. So hopefully sedap lah. Tak tahulah you all macam kita puasa-puasa ni kan. Malah nak merasa walaupun sebenarnya boleh je rasa sikit tapi malas. Okey, kita kan dah biasa masak 3.